Okey tu. Dekat mana mah? Berpeluh lah. Kita dekat Gunung Lari Tembakau. Lari tawakal guys. Kita kena berlari lah. Tak boleh lari licin. Boleh lari. Kita kena lari, lepas tu bawa tembakau. Hello. Lalu lah. Balik kat bawah. Sini, badan sini. Ni, bagi ni jalan ni. Duduk belakang abang ni. Sini jalan langkah 2-3 langkah. Sini cantik. Macam mana? Buat lagi. Dia pas kat orang depan pula. Depan pula tu. Sian. Okey je. Ui, nak buat sini serius. Sini cantik. Depan gambar sini cantik pun. Sabar, dia diam. Kat situ duduk. Korang tengok. Wah, gila siot. View dia apa gila lah. Bukan view je. Tengok. Apa cantik. Angkat lah lalu sini. Jalan sini kena angkat sikit. Jalan sana boleh dia. Dia ada 2 jalan. Tadi macam mana? Kat sini. Nanti dia nak sini pun. Gila. Tempat ni cantik gila. Cepat pandang lagi sini. Baik, nombor kenderaan 031. Semat sih. Kurus tak? Dia duduk sini dulu yang bawah tu. Ya. Kaki macam mana? Cantik gila siot. Gila. Okey, abang baik Ha? Ambil gambar. Okey. Ambil gambar. Estetik kah? Siapa? Ni. Ha. Sini. Oh, kita orang naik atas. Tak, dia orang ambil gambar. Oh. Tak apa. Licin kasut. Apa lawa gila siot. Ada panggilan tu. Dia tengah tak gambar tu Taufik. kan? Taufik. Kau nak ambil gambar kat tu? Kau balik lah. Aku tarik. Ya Allah. Nasib baik dah slim sikit. Ni tapi memang nak lalu kat sana lah, Mak. Wish. Ha? Apa lah? Ha? Tengok. Baru sampai dekat tengah. Sebabnya banyak bergambar kan. Video. Itulah penat kan daripada pukul 3 pagi tau. Tapi tak rasa penat pula kali next ni. Oh, ya ni kan. Jalan ni. So kita tiap ni nampak cantik. Tak rasa pun penat. Sampai sudah 1639 meter dari paras laut. Baita Hikers, kita di mana? Gunung Lari Tembakau. Kita ragam ni.
ni. Play. Siut gila lah. Bapak lawas. Tak yalah, kau kan training siku kan. Awak sini nak? Ha? Ya, sini. Panjang-panjang. Tertunduk kan? Bapak lawang. Di mana-mana pun lawang. Ini kena full video ni. Sampai pematang. Wah. Depan, tunggu. Gila lah. Tunggu orang depan. Wah. Gila macam tempat ni Hobbit. Jap. Apa ambil video? Yo. Sini Fik. Straight. Mari. Tu jadi kosongan. Terowong. Wih, ini terowong Hobbit ni. Kawan paling pendek. Dah letak boleh tunduk. Kawan paling pendek. Oh. Allah. Wah. Macam syurga. Syurga Cendol ni dunia. jauh ah. Yo. Cendawan hijau. Lembut jatuh. Sebab apa jadi lima sebab sejuk. Lembab. Tu. Berkabus kat tepi. Tengok kabus. Wow. Kabus sudah mari. Habis lagi ni. Panjang betul buat drama. Ramai kali punya syuting. Panjang syuting. Panjang syutingnya. Ada banyak sesi. Wow. Punya kabus ni. Syuting cantik. Gila. Gambar. Pokok tu lawa gila. Ni ada kuning-kuning. Di depan tu ada sempang. Kalau turun nanti jalan jauh. Oh. Orang di bawah ni. Jauh lagi jauh kau. Naklah situ. Lepas off. Hobbit. Sebelah sini. Kita tinggal buat fish eyes. Fish eye boleh? Boleh. Boleh buat? Jadi kita daripada luar kan. Betul. Dia masih dekat dalam app boleh buat. Masa app tu ambil dia apa pilih untuk fish eyes. Gila. Dalam masuk. Ini kampung dia, kampung orang Kedil. Ya, ambil gambar abang satu. Ambil abang. Ambil. Bagi nampak belakang. Makin ke dalam mati sana. Wih. Gila. Nampak yang belakang ni. Ini kali ni kita orang belanja view kat korang. Viewer. Belanja view. Nanti ada lagi banyak lagi tempat yang cantik-cantik kita orang akan pergi. Jadi kita orang nak cari siapa nama? King. Lebih sikit.
Button King lebih sikit. Queen dah ramai kan? Okay. Gila. Wasit. Okay. Kita orang sanggup pergi jauh-jauh untuk korang belanja view ni. Jadi korang follow lah kan. Lepas tu share-share sikit. Nanti request nak pergi mana. Kat mana tempat lagi cantik. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Alhamdulillah wala ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Amin. Ada juga warna ni. Woi, tiba-tiba dia ada warna merah kat sini. Warna pink. Masuk ya Allah. Nak buat video ke gambar? Gambar kan? Oh ya. Gila. Ya, Betul lah. Letih lah guide geng-geng ni. Aku buat setengah jam. Ini dah dekat 2 jam dah dekat sini baru ni. okey bang. Habis dah weh. Jadi kita pergi ke sana. Cik mas. Ya. Nak juga. Ni pun Cantik gila. Kita sisi. Oh my god. Masih datang sini. Tidak menyesal. dia lantaran ajak pergi kat tu pula. Mana? Ya, itu. Bukan kamera tu apa? Apa tu? Adalah. Kat sini ya. Kita orang belanja jalan ni. Uish. Siap. Wah. Nice lah view ni. Ni. Ajak ke sini. Wow. Sakit. Tidak nak turun. Kita balik. Semula ni ada ni. Periuk kera. Periuk elektrik. Macam rokok pipe. Oh, kepat. Aduh gila. Macam mana lah nak turun ni? Boleh tak? Boleh. Yang dia main juga kan? Ambil gambar ramai-ramai lagi kan dekat signboard tu. Kan dah kita ambil tadi. Kecil. Ambil aku lupa umis papan. Oh ya kan? Pakai je. Betul. Sementara cik beli. Betul. Balik kan. Okay, kita balik lah. 안녕하세요. Di sini. Ni. Pandai Kan? Kena cakap Korea. Menyempat. Nampak ni you? Lah, 3 malam 4 bintang. Nampak. You? You apa nak You? tu? Ni tengok. Kenapa? Kenapa? Ini gambar apa? Hebat sejuk. Beraya hidung lah. Tak ada apa tinggal. Tak ada apa. Bang, dia punya penutup lens ni. Peganglah. Tak ada poket. So guys, kita dah nak turun. Penat dari pagi. Naik gunung, lari tembakau. Pukul 2 pagi. Daripada 2 pagi gerak dari Kuantan. Now, pukul berapa bang sekarang? Sekarang lebih kurang pukul 3.52 dah. 3.52. Almost pukul 4 petang dah. So, jom kita balik. Lapar. Lapar lagi. Nak makan apa guys? Ramen pedas, ramen panas, letak tteokbokki, cheese. Oh yo oh. Oh yo. So, budak training siku macam mana? Ready untuk hari Ahad? Yes. Ready guys.
Cantik kan? Indah. Elok. Penat. Macam salah jalan je. Penat tapi seronok. Sebab sejuk. Berkabus, geng. So, bolehlah repeat. Untuk beginner sesuai. Yo, no. Senang bagi kau beginner, okey? Beginner tak lepas ni. Kena training sikit. Training dulu. 3 to 4 hours. Kepala. Jalan lah. Ya Allah, dia. Muka tu ada lagi. Itu kena zoom dalam apps. So it's a good journey, you know. Siapa yang rasa macam nak pergi tempat mosi yang cantik untuk photoshoot ke apa, so this area is the good area. Tapi spend lah masa 3-4 jam dalam hutan Betul. And then pergi dengan travelers yang tahu jalan untuk naik atas ni. Jangan sampai sesat. Alright? Traveler apa? Hiker. Bongok lah kita ni. Dia tengok otak tu dia fikir dah mesti nak makan je sekarang ni. Duduk atas ni lapar je. Please bawa makanan, okay? Tu je. Nice video. You. View dia sangat cantik. Ni atas tu. Ingat ni. Di bawah. Nak agak ke? Oh, ya. Tak penat dah. Buat apa tu? Tak larat dah. Tak lah. Tak lah. Tinggal orang macam ni je. Bawa lah. Ya Allah. Tengok ni guys. Terowong guys. You tak masuk terowong ni apa? Tu tadi. Kembali ke sini. Ya. Nice. Nice guys. Tak habis lagi. Ingatkan dah sampai Habis bawah. turun lagi. Okey tak? Ya. Tapi best lah pakai kasut ni. Tak rasa apa. I rasa panas je. Dia tak boleh pergi tempat mana. Betul saya pakai kat sini. Oh yang sejak. Kira waktu ni siku pun tak tahu sejuk ke tak. Taklah dia orang tak pakai jaket pun. Tapi kamu bawa je lah standby. Bawa je standby. Jangan nak bawa untuk ot. Jauh tu mesti nak bawa. Jauh jenuh naik atas. Ni boleh duduk je. Bukan ni dekat.
Berkayu-kayu, berbatang-batang. Berkursi-kursi. Tapi itulah function kursi. Kena ada. Nanti dia cari beg yang boleh letak 2 kursi. Kejap je turun ha. Kejap je turun. Kejap je turun sebab kita tak tahu. Tak start langsung. Lah. Lupa start ke? Tadi dia cakap start dah. Naik pun tak start. Naik start dah tadi. Lupa dah. Lupa dah. Tadi dia cakap dah. Tak dengar. Patutnya kita buat sampai sambung sini. Apa dia? Sambung kat sini pula. Tak boleh. Dia bergerak. Bergerak. Oh, dia kena bergerak. Dia map dia tu. Kena pause. Sini tak buat lah. Sini buat. Zip buat. Buat. Zip buat. Dia yang tak on jam dia tadi. Dia turun je kan naik. Macam tadi. Jangan tu. Pijak sana. Sana. Sini. Sini. Pijak sini. Sebab situ licin. Sangat licin. Licin tu. Sini, pegang tangan. Sekejap. Okey. Licin sangat. Turun situ. Situ. Nah. Kakak. Boleh. Yuk. Tutup dulu ya. Sampai dia dah sampai bawah dah tu. Yang apa ni? Tiki dengan bra. Ke kanan. Kita kanan je. Turun kanan. Kanan tu. Turun kanan je. Sini je.